Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, pagi ni jam weh. Sampai ada kereta tiba-tiba nak keluar simpang aja kan. Aku sampai nak terkejut aku tekan horn. Rupanya ni sebab budak dah start sekolah ini. So, mungkin orang pun macam kelam kabut lah. Keluar rumah nak itu nak ini kan. Ni lah. Keluar simpang macam tu je. Aduh. Pening macam ni. Ni pot nasi lemak baik lah. Aku dulu biasa selalu beli kat situ. Tapi sekarang ni aku tak berapa nak makan nasi lemak sangat. Cuaca pagi ni okey. Tengoklah banyak kereta. Semua nak pancung kan. Pancung. Lepas tu bawa kelang kabut. Ada pelik betul. So dekat highway pun aku expect memang ada jalan yang jam lah. Dekat tu Sarjana Putra tu, dekat USJ, tempat-tempat yang biasa memang jalan jam sebab kereta banyak. So okey lah, kita bawa kereta macam biasa, santai-santai aja. Harap-harap kita lambat. Kosong aja. Bawa kali ganja. So sampai dekat Sarjana Putra ni biasa aku memang follow lane kiri ni je lah. Sebab lane kiri ni yang macam boleh celup-celup sikit. Lane kanan tak ada gerak sebenarnya. So kat sini memang tak jam lah. Lori lagi lah. Macam biasa. Jaga jarak kenderaan. Aku biasa tak ada rapat-rapat kan. Jauh-jauh je. Kalau apa-apa senang kan. Nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, tak ada rapat pun. Kadang-kadang dia nak reverse pun senang.
80, 90. Mana nak gila tu. Nak masuk kiri pun tak jadi nampak tu. Rapat-rapat je dia orang. Seorang depan tu dia emergency brake. Rasakan kurang. Aduh. Launcher tu pula masuk emergency brake. Bahaya pusing kat motor. Motor Sonda tadi. Lebang. Jam. Tak pasal-pasal. Depan ni USJ. Okey, USJ ni memang hotspot jam. Tidak. Laju. Aku je yang tak laju. Nampak macam apa, orang semua rushing. Ni dah kenapa kereta kau ni, kereta laju perlahan. Aduh, tak betul. Pelik tu lah. Motor lagi laju daripada aku. Pelajaran kebangsaan aku 18-90 je. So aku keluar pun awal. Sebab ada awal je. Sebab aku rasa memang sepanjang minggu ni aku jam. Dari 2 hari kan kalau Jumaat. So kalau Jumaat petang hujan tu biasa. Memang jam dia tak hilang. Selalu kat sini yang melekat. So kalau aku keluar lambat sikit tadi, melekat lah aku. Lepas tu kita keluar awal sikit. Okay, sebenarnya depan tu pun start melekat lagi. So kita layan. Ni dekat lepas USJ ni. So berhenti terus lah. Tekan brake. Terus apa, tak bergerak. So aku rasa mungkin dekat depan ni ada accident ke apa ke. Sebab betul-betul tak bergerak ni sekarang ni. Tekan brake terus lah. Macam ni kan, kadang aku jaga jarak jauh-jauh je. Tapi nanti ada orang ambil kesempatan pula kan. Potong. Alah, nak jam-jam kau tengah kat lorong kau, ikut jalan lorong kau. Sebelum exit Seafield lah ni. Ni kalau macam ni lagi 5 minit, aku akan buka Waze lah. Waze bukan sebab nak tengok jalan shortcut dah ni. Ni nak tengok apa yang jadi dekat depan.
kebaikan Waze ni orang boleh report, lepas tu at least kita boleh tahulah apa yang berlaku kat depan tu, tak adalah kita stres sangat without knowing anything kan. Memang ada something lah. Baru aku cakap, nampak tak? Memang ada kan. Kalau aku jarak je kan, tak boleh, dia tak boleh duduk diam. Ada je modal dia nak potong lah, nak pancung lah, nak situ lah. Ini Myvi Extreme ni 1.5 laju, memang laju. 1.0 Myvi 1.0 pun laju. 1.3 tu ok. Ini 1.5. Dia badan dia pendek, engine 1.5. Memang pergi lah dia. Dia harga mahal Myvi ni. Memang aku respect lah orang pakai Myvi, bayar mahal. So aku rasa macam kalau dia pakai Myvi, kalau dia cari kereta second hand, boleh cari macam Honda second hand ke Toyota second hand ni, harga lebih murah lagi lah. Tapi nak takut pun kereta second hand ni, sebab komen banyak, boleh buat, tak masalah. Tapi kalau memang jenis duit banyak, lepas tu malah nak pening-pening fikir, aku bayar, beli je, tak kisah apa nak abang. Ada accident kat depan ni. Aduh, motor ni, motor jatuh ke apa ni. Alamak, berada tu terbaring lah. Accident kereta So macam tu lah Elite ni. Dia jadi jam sebab ada kejadian-kejadian yang tadi ini. Kalau tak ada apa okey je. Selalu accident kita rosak tu. Kita rosak okey. Kalau lori rosak tu selalu serius tu. Tak tahu apa motif diorang. Sebab kadang kereta rosak, lori rosak, ada duduk ada jalan emergency. Tapi orang sampai kat situ dia bawa slow je. Tak tahu apa dia dengar. Dia aku tengok kepala dia orang, tak ada pula tengkuk dia pusing ke kiri nak tengok apa kan. Tengkuk dia kat depan je. Tak lah. So lambat kat sebenarnya. Dah 7.35 aku sampai sini. Masih awal, tapi compare hari yang semalam lewat lah. Sebab semalam 7.20 aku dah sampai sini dah. Hari sebelum tu pun sama. Hari sebelum tu lagi awal. Dia kira sebab accident tadi So kita harap berada tadi okey lah. Sebab tak nampak pun ada darah ke apa. Yang biasanya kalau accident motor ni bahaya pendarahan dalaman lah. Boleh membawa maut. Itu yang bahaya. So kalau tak ada cedera luaran tu, better kena check time to time lah. Kalau ada simptom sikit je tu, check lah. Jangan kata makan painkiller ke makan Panadol, benda tu okey dah, lepas makan ni okey, tak boleh. Benda tu dia macam halang deria sakit kau sekejap je, but the real situation is there. Sakit yang sebenar tu ada sebenarnya, darah apa tu kan. So memang kena check. So aku pun dah nak sampai kat sini. Okey, clear.